Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingkisan ma'al hijrah. Tuan-tuan, perempuan dirahmati lagi dikasihi Allah. Dalam Islam, hijrah terbagi kepada dua. Pertama, hijrah tempat yang dipanggil intiqal makan ilal makanil ukhra. Perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan yang kedua, hijrah diri. Daripada satu kehidupan yang mungkin jauh daripada Allah kepada kehidupan yang dekat dengan Allah. Seperti zaman hayat Nabi SAW, penghijrahan tempat berlaku beberapa kali. Penghijrahan umat Islam yang pertama ke bumi Habasyah. Penghijrahan Nabi SAW dalam menyampaikan dakwah ke bumi Taif. Dan penghijrahan Nabi dan umat Islam ke kota Madinah. Adapun hijrah diri, kehidupan orang Arab yang dahulunya jahiliah kepada kehidupan yang dekat dengan Allah sehingga kan sebaik-baik manusia selepas para Nabi ialah para sahabat. Ini kesan penghijrahan tempat dan penghijrahan diri. Tuan-tuan perempuan dirahmati lagi dikasihi Allah. Dalam hijrah Nabi SAW ke kota Madinah, perlu kita jelas dan kita fahami bahawa hijrah Nabi tak berlaku pada awal Muharram. Dalam Sahih Bukhari nyatakan bahawa hijrah Nabi itu berlaku pada akhir Safar. Tetapi kenapa kita sambut ma'al hijrah pada awal Muharram? Timbul suara-suara desa-desus menyatakan bahawa tak sepatutnya kita sambut ma'al hijrah awal Muharram. Tuan-tuan, sebab itu perlu kita tahu tentang sirah. Kenapa disambut ma'al hijrah awal Muharram? Kerana hijrah ke kota Madinah bukan hanya hijrah Nabi sahaja, tetapi penghijrahan Nabi dan umat Islam. Seperti lagu yang sering kita dengar, penghijrahan Nabi dan umat Islam, hijrah ke Madinah, hijrah Nabi dan umat Islam, iaitu para sahabat. Maka perlu kita lihat para sahabat pertama yang hijrah ke Madinah yang dihantar oleh Nabi SAW itu Sayyidina Mus'ab bin Umair, dan dia telah hijrah pada awal Muharram. Maka sebab itulah ma'al hijrah disambut pada awal Muharram. Adapun kalau kita bicarakan tentang hijrah Nabi, berlaku pada akhir Safar. Setengah pandangan menyebutkan 26 Safar, ada pandangan menyebutkan 27 Safar, dan ada pandangan menyebutkan 28 Safar. Nabi bergerak bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan, Abu Bakar merupakan sahabat Nabi yang sangat memahami Nabi. Dalam hijrah ini, tuan-tuan, 6 orang membantu hijrah Nabi. Dan 2 daripada mereka saja yang bukan keluarga Abu Bakar. Daripada 6 tu, 4 Abu Bakar punya company. Pertama siapa? Abu Bakar sendiri. Saat Nabi SAW menyatakan Nabi diperintah Allah untuk hijrah ke kota Madinah, maka Abu Bakar menyatakan bahawa ya Rasulullah, unta telah pun disiapkan. Bayangkan tuan-tuan, unta telah pun disiapkan untuk hijrah ke kota Madinah. Tuan-tuan, waktu Isra Mi'raj, Allah menyediakan burak untuk Nabi. Tapi kenapa hijrah? Allah tak beri burak pada Nabi. Sepatutnya beri burak pada Nabi, sedangkan hijrah lebih penting, perlu kepada burak kerana orang tengah mencari Nabi. Tapi Allah tak beri burak pada Nabi. Nabi susah payah dalam hijrah, menaiki unta. Orang Quraisy mencari Nabi SAW, perjalanan yang begitu berbahaya, yang penuh mujahadah, susah payah, yang penuh perjalanan yang panjang. Kenapa tuan-tuan? Kata ulama, inilah Allah nak tunjukkan kepada kita, itulah perbezaan urusan dengan Allah dan urusan dengan umat. Urusan dengan Allah, Isra Mi'raj, naik burak, pergi cepat, balik cepat. Tetapi urusan dengan umat, perlu mujahadah, susah payah, perlu korban diri, harta dan masa. Sebab itu, unta yang Abu Bakar hadiahkan itu, walaupun itu hadiah, Nabi kata di Madinah, Nabi akan bayar. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, ini hadiah, tak perlu bayar. Tapi Nabi akan bayar, Nabi kata. Kenapa Nabi nak ajar kita umat sampai kiamat untuk kerja dakwah, terbaiknya kita sendiri kena buat pengorbanan. Tuan-tuan rahmati lagi dikasihi Allah, dengan pengorbanan itulah Allah amkan hidayat di seluruh Madinah. Tuan-tuan rahmati lagi dikasihi Allah, orang kedua yang membantu hijrah Nabi ialah Abdullah bin Abu Bakar. Siapa dia Allah bin Abu Bakar? Anak Sayyidina Abu Bakar daripada isteri yang pertama. Abu Bakar ada 4 orang isteri. Isteri pertama namanya Qutailah, dapat 2 orang anak. Abdullah bin Abu Bakar dan juga Asma binti Abu Bakar. Isteri kedua ialah Sayyidatina Ummul Ruman yang beriman kepada Allah, dapat anak Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar dan Sayyidina Abdul Rahman bin Abu Bakar. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar, anak Abu Bakar daripada isteri yang pertama, bantu Nabi di sudut apa? Mencari maklumat, dapat laporan, hantar laporan itu kepada Nabi dan Abu Bakar di Jabal Sur. Yang ketiga bantu hijrah Nabi siapa? Sayyidatina Asma binti Abu Bakar. Satu wanita yang mengandung, ketika itu sedang mengandungkan Abdullah bin Zubair. Tuan-tuan, dia telah ikat makanan kat perut dia. Kenapa dia disuruh? Kerana hanya dia tak disyaki sebab dia mengandung. Dia ikat makanan kat perut, dia hantar makanan kepada Nabi dan Abu Bakar di Jabal Sur yang tinggi itu, tuan-tuan, Masya Allah.
Yang keempat, Amir bin Fuhairah, hamba Abu Bakar. Yang Abu Bakar bebaskan. Kerjanya bawa kambing, bawa unta, tutup jejak tapak kaki Nabi dan Abu Bakar waktu hijrah. Dan yang kelima, Sayyidina Ali, ganti tempat tidur Nabi SAW. Yang keenam, Abdullah Al-Uraikid yang menjadi penunjuk jalan Nabi SAW. Nabi bergerak daripada Jabal Sur 1 Rabiul Awal. Jarang dibicarakan, tuan-tuan. Nabi bergerak pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal bukan saja bulan Maulid, bulan hijrah Nabi SAW. Nabi bergerak 1 Rabiul Awal. Dan Nabi telah sampai, tuan-tuan, di kawasan yang mana menjadi persimpangan. Nabi nak masuk kampung Aus yang terletak di Kuba. Ataupun lebih tepat nama kampungnya kampung Bani Amr bin Auf. Ataupun Nabi pergi ke kampung Hazraj, Bani Najjar, yang di sana terdapat keluarga Nabi SAW. Orang Aus bukan keluarga Nabi, tapi hari-hari tunggu Nabi. Sejak dengar Nabi bergerak daripada Jabal Sur, mereka tunggu Nabi. Orang Khazraj keluarga Nabi juga hari-hari tunggu Nabi. Di kawasan Zulkhalifah ataupun hari ini Bir Ali, Nabi tengah buat keputusan untuk masuk kampung Aus ke kampung Hazraj. Kampung Hazraj, mereka keluarga Nabi, mesti tunggu Nabi. Nabi masuk kampung Aus. Orang Aus di hati mereka mengharapkan Nabi masuk kampung mereka. Tapi mereka kata mereka sedar mereka bukan keluarga Nabi. Kalau Nabi tak masuk kampung mereka pun mereka faham. Tapi Nabi telah memasuki kampung mereka. Inilah dakwah. Kata Syekh Umar rahmatullahi alaih, dakwah itu win heart, memenangi hati. Nabi telah memenangi hati mereka. Kata orang Aus, Nabi telah buat 5 perkara di kampung kami. Pertama, kampung pertama yang Nabi masuk lepas hijrah, kampung kami. Yang kedua, 2 rakaat pertama Nabi solat setelah hijrah di kampung kami. Kerana tertib Nabi, bila sampai satu tempat, Nabi akan solat 2 rakaat. Kita tuan-tuan kalau letih, sampai satu tempat, kita urut dulu. Cari kursi urut, minum teh ke, minum air dulu, kan, basah tekak. Nabi solat 2 rakaat dulu, Masya Allah. Yang ketiga, rumah pertama Nabi bermalam di rumah siapa? Rumah ketua kampung Amr bin Auf, yakni orang suku Aus. Nama dia Kalsum bin Hadam. Jadi tuan-tuan, Kalsum bukan nama perempuan, nama lelaki. Ummu Kalsum baru nama perempuan. Ni jarang dibicarakan. Kalsum nama lelaki, tuan-tuan. Sayyidina Kalsum bin Hadam ataupun Kalsum bin Hidmin, ketua kampung Bani Amr bin Auf, yakni suku Aus. Tuan-tuan rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, masjid pertama yang dibina dalam Islam di kampung orang Aus. Orang Aus sangat gembira. Masjid Quba. Yang kelima, setelah Nabi bermalam di rumah Kalsum bin Hadam, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat Nabi bergerak. Masya Allah. 100 meter daripada kawasan Masjid Quba, adanya tapak kampung yang namanya Kampung Bani Salim bin Auf di Wadi Atikah. Nabi telah solat Jumaat pertama kali dalam Islam. Solat Jumaat pertama dalam Islam di kampung orang Aus. Orang Aus sangat gembira sehingga mereka berkata, "Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mad'a lillahi da' tala'al badru alaina." Seringkali kita dengar, tuan-tuan, bait syair ini, tapi jarang kali kita tengok terjemahan dalam bahasa Melayu. Tala'al badru alaina, telah datang bulan purnama pada kami. Mereka umpamakan Nabi SAW seperti bulan purnama yang cahayanya terang, masuk di rumah orang kaya, rumah orang miskin. Masuk di rumah orang yang perlukan cahaya, orang tak perlukan cahaya pun dapat cahaya. Bahkan cahayanya redup, Masya Allah. Min saniyatil wada', daripada Zulkhalifah nak menuju ke Kuba, kawasan itu Saniyatil Wada' namanya. Mereka nampak Nabi masuk daripada kawasan itu. Wajib syukru alaina, wajib kami orang Madinah bersyukur. Kenapa? Ma da'a lillahi da'. Selagi ada orang yang menyeru manusia kepada Allah. Mereka tahu siapa sahaja yang bawa manusia pada akan bawa keberkatan. Lepas Nabi wafat, akan ada orang akan teruskan perjuangan Nabi. Orang Madinah kata, wajib syukru alaina, wajib kami orang Madinah bersyukur. Ma da'a lillahi da'. Selagi wujud orang yang bawa manusia pada Allah. Dia orang sambung lagi, tuan-tuan. Masya Allah, mereka sambung lagi apa? Mereka kata, ayyuhal mab'usu fina, wahai Nabi, perintahkanlah apa saja pada kami, bentangkanlah apa serta kaza pada kami. Ji'ta bil amri muta', engkau akan dapati, kami akan sambut, kami akan taat. Kenapa? Ini sifat orang Madinah, kerana Nabi telah win heart, memenangi hati mereka. Tuan-tuan, Nabi telah bergerak ke kampung orang Khazraj. Tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah. Di kampung Khazraj, mereka keluarga Nabi. Setiap daripada mereka pujuk Nabi untuk tidur rumah mereka, Masya Allah. Sebab mereka rasa layak. Di kampung Aus tak. Bila ketua kampung buat keputusan, Nabi bermalam di rumah ketua kampung, semua diam. Tapi di kampung Khazraj, semua rasa layak kerana mereka keluarga Nabi. Orang ni pujuk, orang tu pujuk. Maka Nabi SAW telah beritahu, dia berkata mafhum, unta telah diperintahkan. Di mana dia berhenti, di situ Nabi bermalam.
Tuan-tuan, untuk penginapan Nabi, Nabi bagi unta buat keputusan tuan-tuan. Masya Allah. Hari ni kita pilih penginapan kan. Untuk penginapan Nabi, unta buat keputusan. Tapi untuk Masjid Quba tadi, tapaknya Nabi yang pergi tengok. Tuan-tuan rahmati lagi dikasih, akhirnya unta Nabi berhenti di rumah yang mana berdekatan dengan 4 orang sahabat. 3 sahabat pujuk Nabi. 1 tak pujuk. Siapa dia? Abu Ayyub Al-Ansari. Ataupun nama betul dia Khalid bin Zaid. Apa dia buat? Dia tak pujuk. Dia yang 3 dipujuk. Ya Rasulullah, tidur dalam rumah saya. Nampaknya unta ni dekat dengan rumah saya. Tapi Abu Ayyub tak pujuk. Dia ambil barang-barang Nabi, bawa ke rumah dia. Nabi kata lebih mafhum, setiap orang kena ikut barang-barang dia. Selesai masalah. Akhirnya Nabi bermalam di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Khalid bin Zaid. Tuan-tuan rahmati lagi dikasihi Allah, Nabi bermalam di rumah Abu Ayyub hampir 1 tahun, kata ulama, bina Masjid Nabawi dan rumah-rumah isteri Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, peristiwa hijrah ini yang mana menunjukkan hebatnya dakwah Nabi. Nabi telah menjadi sebab masuknya Nabi di kampung Aus tadi, menyatukan Aus dan Khazraj yang telah berperang sekian lama bermasa muka. Disatukan jadi Ansar. Bukan sekadar Ansar, bahkan mereka sanggup menerima orang Muhajirin yang bukan orang kampung mereka. Bukan tumpang tanah air mereka, tumpang rumah mereka. Dan tumpang pula tak tahu bila nak balik tuan-tuan. Hari ni orang Rohingya, Bangladesh, Pakistan, orang luar-luar ni datang tumpang tanah air kita. Itu pun kita tak selesa dah. Itu yang kita rasa. Tuan-tuan, kita nak letakkan diri kita dekat orang Ansar ni macam mana? Sebab bukan tumpang tanah air, tumpang rumah. Dan tumpang pula tak tahu bila nak balik. Hebat orang Ansar. Tumpangkan orang Muhajir yang bukan keluarga mereka. Tumpang di rumah tuan-tuan, Masya Allah. Sehingga Nabi begitu cinta pada orang Madinah. Hebat orang Madinah ni. Sampai macam tu sekali. Kita kalau kawan nak tumpang rumah kita tuan-tuan, Masya Allah, mungkin kita pun akan kata ada kerja, sibuk dan sebagainya. Tapi orang Madinah tumpangkan orang Muhajir, orang Mekah yang bukan keluarga mereka, dalam keadaan mereka tak kenal. Hebatnya orang Ansar. Disatukan Muhajir dan Ansar menjadi satu umat. Tuan-tuan, Nabi cinta dengan orang Madinah. Hebat orang Madinah. Terima orang Muhajirin, terima Nabi dan sahabat. Nabi kata, ayatul mu'min hubbul Ansar. Tanda orang beriman, cinta orang Madinah. Cinta orang Ansar. Ayatul nifaq bughdul Ansar. Tanda orang munafik, benci orang Madinah. Merasa marah, tak suka orang Madinah. Kerana orang Madinah sangat hebat korban untuk agama. Tuan-tuan, orang Madinah, Nabi begitu gembira. Nabi kata, wahai orang Madinah, nak minta apa? Minta. Minta, aku doakan. Nabi kata, mafhum. Orang Madinah mesyuarat, tuan-tuan. Apa kita nak minta ni? Nabi bagi peluang kita minta. Akhirnya mereka buat keputusan, kita minta supaya Nabi doa, Allah ampun dosa kita. Tuan-tuan, Nabi bagi peluang untuk minta. Mereka minta ampun. Sebab mereka nampak dosa ni satu perkara yang sangat besar. Hari ni kita anggap dosa ni remeh. Sebab itu ulama menyebutkan, di sisi orang mukmin dosa seperti mana bukit yang besar dihempap di bahu mereka. Adapun orang munafik merasakan dosa seperti lalat yang hinggap di pipi mereka lalu dihalau dan lalat itu terbang. Anggap dosa ni tak ada apa-apa, nothing. Tapi para sahabat rasa dosa ni besar. Mereka minta supaya Nabi doakan ampun untuk mereka kerana zaman jahiliah berlalu langkah mereka banyak langkah perintah Allah. Tuan-tuan, Nabi telah doa khusus untuk orang Ansar. Bika mafhum, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa Ansar. Isteri-isteri Ansar dan anak-anak Ansar, anak cucu Ansar didoakan keampunan oleh Nabi SAW. Dan Nabi menyebutkan, kata ulama, Al-Madinatu khairul law kanu ya'lamun. Madinah lah bumi yang terbaik kalau kamu tahu. Tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah, peristiwa hijrah menunjukkan kepada kita betapa luar biasanya pergerakan Nabi SAW dan betapa besarnya pengorbanan para sahabat Ansar, Muhajirin, dua-dua berkorban untuk agama ketika hijrah dan nusrah bersatu. Hijrah orang Muhajirin, nusrah orang Ansar. Maka apa berlaku tuan-tuan? Allah amkan hidayah. Tuan-tuan, ketika orang Mekah pergi Madinah, orang Mekah Muhajirin, orang Madinah Ansar. Waktu Fatah Mekah, orang Madinah pula pergi Mekah. Waktu tu orang Mekah Muhajirin, orang Madinah jadi Ansar. Kehidupan mukmin ni tuan-tuan, hikmah daripada hijrah ni ada dua je Allah sebut. Walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru. Orang mukmin itu ada dua saja kata Allah. Pertama, walladzina amanu, orang yang beriman pada Allah, wa hajaru, yang berhijrah menyebarkan dakwah, wa jahadu, sedia susah payah untuk agama.
ketika menyebarkan dakwah fi sabilillah di jalan Allah. Ni mukmin yang pertama. Mereka bergerak menyebarkan Islam, tinggikan kalimah Allah. Menyebarkan agama Allah, membawa manusia pada Allah. Dengan susah payah mereka berhijrah, tinggalkan kampung halaman mereka, rumah kediaman mereka. Ataupun yang kedua, mukmin walladzina awau wa nasaru, menyediakan tempat untuk mudahkan orang dakwah, menyediakan masjid, menyediakan rumah untuk membantu membuat kerja dakwah. Wa nasaru, dan bukan sediakan tempat, mereka bersama membantu kerja dakwah. Kata Allah, ulaika humul mu'minun haqqa. Ketahuilah, kedua-dua mereka inilah mempunyai iman yang sebenar-benar iman. Sebab itu kata ulama, mukmin ada dua saja, muhajirin ataupun ansar. Sama ada kita keluar jalan Allah ataupun kita bantu jemaah yang sedang keluar jalan Allah, jemaah yang datang ke tempat kita, mereka yang menyebarkan Islam, kita bantu perjuangan dakwah mereka, bukan kita menghalang, mengkritik mereka. Tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah, walaupun sahabat Nabi SAW ada muhajirin, ada ansar, tetapi daripada 124,000 orang para sahabat, hanya 10,000 sahaja sahabat yang mati sebagai ansar di tempatan mereka. 100,000 lebih yang lain, mereka meninggal dunia sebagai muhajirin di seluruh dunia. Nabi orang Mekah meninggal di Madinah sebagai muhajirin. Abu Bakar orang Mekah meninggal di mana sebagai muhajirin. Omar orang Mekah meninggal di mana sebagai muhajirin. Utsman orang Mekah meninggal di mana sebagai muhajirin. Tuan-tuan, ada orang yang mana namanya Ansar tapi tak mati sebagai Ansar, tak mati di kampung halaman mereka. Abu Ayyub Al-Ansari yang memberi tempat pada Nabi dalam hijrah, namanya Khalid bin Zaid. Gelaran dia Abu Ayyub Al-Ansari, orang Ansar. Terkenal namanya tuan-tuan. Mengetahuilah orang, dia ni orang Madinah sebab ada Ansar. Tapi dia tak mati sebagai Ansar. Walaupun namanya Ansar, walaupun Abu Ayyub Al-Ansari orang Madinah, rumah depan Masjid Nabawi, tapi dia mati sebagai muhajirin, syahid jalan Allah di Istanbul. Ribuan batu dari kota Madinah. Sebab itu tuan-tuan, peristiwa hijrah ni menambahkan semangat perubahan untuk diri kita dan menukarkan azam niat kita yang pernah bercadang nak mati di rumah, di tanah air. Padamkan niat itu segera. Kita niat tuan-tuan paling kurang nak mati di Madinah, atau sekurang-kurangnya kita mati di negara yang agama sedang mati di sana. Kita mati hidupkan agama di sana, insya-Allah. Wallahu alam. Ma'al Hijrah 1447.